أختي أختي نورزية رقم 2. أختي روبيah رقم 3. أختي Sarimah رقم 4. Arba'ah. Ya, hari ni kita latih domer Aduh, buka ya Allah. awak. Awak. Rezeki. Ukti, Betul saya betul. tanya Ukti Azizah tanya Ukti Ukti Nurziah tanya Ukti Ruby tanya Ukti Sarimah. Lepas tu Ukti Sarimah tanya si Azizah balik. Uh, Okey, soalannya nanti uh, awak ada satu. Di mana, Sekejap bagaimana, beli di mana, bila, berapa harga? Itu 6 soalan lah lebih kurang. Cuba tengok. Lama. Saya tanya. Saya tanya. عندك كتاب Naam, indi kitab. أين كتابك Kitabi fi al-bait. Oh, كيف كتابك Kaifa kitabi jayid. Itu lah. آه، آه، أين اشتريت كتابك Ishtaraitu kitabi fi sauq. في السوق Fi as-sauq. متى اشتريت كتابك Uh, Ishtaraitu kitabi ams. بكم رنجيتا بكم رنجيت اشتريت كتابك Uh, uh, Berapa? uh, Berapa? dah uh, dia RM20. 10 10 20 Ishrun, 3 um, Ishrun. Asyara uh, apa asyara 20. 10 ringgit. asyara ringgit. Oh. Ringgit tu kalau dalam nahu ni dia jadi tamyiz tau. Asyara ringgitan. Dia ada baris lah. Ringgitan lah. Bunyi Oh. macam tak sedap betul. Nah, uti canai kami. Uti canai kami. Sabar Wah, Ustaz kan baru canai. Dah tengah duduk kat kedai mamak ni. Kedai ni kebetulan Oh. bawa si Salman ni boleh bagi makan Oh. burung. Manja. Kita ambil. Roti canai Sani. Taib. Tanya. Masyarakat. Pen. Pen. Apa benda tadi? Indaki Awak ada pen? Indahkan. Indaki ya? Hmm. Indak Ah, Indahkan. mula-mula awak ada pen? Indaki kolam. Dah. Naam, Aindi kolam. Pasal apa Di kan tu? mana? Aina Aina indaki kolam. Aina, Indaki. Aina pula. Aina kolamuki ya? Aina qalamak? Aina Aina qalamuki? Aina kolamuki. Kolami alal maktab. Siapa lagi yang nama dia? Bagaimana? Bagaimana? Kaifa kalamuki? Kolami Jamil. Apa lagi dia? Kaifa lagi sah? Okey, ada yang ni kan. Okey, ni Apa? perbuatan pula. 3 benda, 3 perbuatan. Okey, di mana awak beli? Berapa awak beli? Bila awak beli? Aina ashtaraiti Aina ish. Aina ishtaraiti kolam al-kolam Qalamaki. Qalamaki. kolamaki. Ishtaraitu al-qalam Hmm. fi Al-qalam dukkan. boleh kalau sekarang ni kita tak mau main alif lam kita semua kita zahirkan. Ishtaraitu Macam qalami Ishtaraitu qalami min minal dukkan, min dukkan. min adukan. Ad-dukkan. Okey. Mata ishtaraiti kolamuki ya? Kolam Tengok benda tu kena kan? Benda tu kena kan? Qalama. Qalama. kolamaki. Kalau tak nak ada alif lam pun boleh juga. Mata istaraiti al-qalamah. Al-qalamah lah. Tapi kita boleh matikan al-qalam. Tetapi oleh kerana ni hujung tu ada kap lagi. Qalamaki. Ishtaraitu al-qalam ams. Istaraitu qalami. Ishtaraitu qalami ams. Kam ringgit ya? Kam Kam ringgit. kam ringgit kolam al-kolam Istaraitu. Kam ringgit. kam Istaraitu qalamah. ringgit kolamaki. Istaraitu. Kam ringgit istaraiti kalamaki. Um,
اشتريت قلمي Mhm. اثنين رينجت. رينجت. RM9. Ah, Kalau gitu boleh ringgitain pun boleh. RM9 atau ringgitain. 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 Sahih. Pakaian. Pakaian. Hal indaki libas? Mhm. Ruby ya? Ruby ke? Oh, saya. Saya yang ke Betul, Cahaya betul, yang... betul, Ruby. Betul, 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 Ruby. Okey. Lagi sekali. Melata Hal nombor. indaki libas? Uh, Naam. Indaki libas. Andy Liba. Indi libas. Indi. Mhm. Indi. Ah, ah, Kaifa libasuki? Mhm. Libasi Jamilah. Jamil, macam tu je. Ah, Libas. Betul lah. Liba. Libasi Jamil. Mhm. Aina libasuki? Mhm. Libasi fi dulap. Lemah Dulap. albari apa Ustaz? Dulap. Dulap, dulap. Boleh, boleh. Dulap. Fi dulap. Fi Mhm. dulap. Mata ishtaraiti libasaki ya? Maka sekarang itu libas Libasaki? kaki. Ishtara itu libasi Hmm. libasi mata ai bila gadan gadan tak Malam. amsi Lepas. amsi Mata. Bikam ringgit. Bikam. Bikam ringgit ishtaraiti libasaki? Mhm. um, libasaki Istara itu libasi. ishtara itu libasi berapa ringgit ish asyara um, asya asyara RM2 berapa di Shopee ni. Ishrin Shopee Zat ni. baju kan Ya. Ishrin RM9. ringgit Kat Shopee murah gila. Saya seluar saya beli berapa tahun sebelum ni. Beli kalau di the store tu lah. Beli yang 200, 300. Okey lah. Kat Shopee. sekarang tak dapat Kedai 100. Boleh sampai sekarang pakai elok. Ya, elok kan? Alhamdulillah. Tapi itulah beli pertama terkecil, terbesar. Tapi kalau dapat saiz dia tu kan. Alhamdulillah lah. Luar biasa. mahal dulu murah lah Ustaz sekarang mahal Ya. Shit. Tanya. Handphone. Jawal. Hal indaki jawal Hmm. نعم عندي جوال. aina jawaluki Hmm. جوالك في حقيبة. Jawali. جوالي في حقيبة. Mhm. Sekejap apa lagi lepas tu aina ishtara itu saya Bagaimana? kaifa kaifa jawaluki Mhm. جوالي جيد. Hmm. aina ishtarait aina tastaraiti Bina istaraiti. aina aina ishtaraiti jawaluki Mhm. jawaluki ya betul jawaluki Jawalaki. Jawala. oh dia maflum biasa Hmm. aina ishtaraiti jawalaki Mhm. اشتريت جوالي Hmm. من الدكان. Mhm. mata ishtaraiti jawaluki Jawalaki. jawab lagi lupa mata ishtaraiti jawalaki lala Mhm. ni اشتريت جوالي أمس. Ya, berapa ringgit? Bikam kam ringgit kam ringgit Pakai kam bar elok. ringgit Pakai bar. Bikam ringgit. bikam ringgit ishtaraiti
Jawa laki. Hmm. Ishtaraitu jawali Hmm. mi'ah ringgitan. Mi'ah ringgit. Waliditan. Murah. Saya 100,000 lupa tu tidak. 100,000 Alf, 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 alaf. Alfun. Ibu alfun, alfun. Semalam, minggu lepas tu kan saya pergi program kat Terengganu tu. Ah, Saya pergi program tu sehari je sepatutnya daripada pukul 8 hingga pukul 4.30. Lepas tu saya dah sebut dah. Dia orang dah tengok dah pelajar-pelajar tu semangat ni. Masya Allah, Masya Allah. Saya sebut ke Imtiaz tu, Mudir Imtiaz. Imtiaz Terengganu ni menjadi contoh kepada MIT, Sekolah Bawah Kerajaan Negeri Selangor lah. Dia memang sekolah terbaik lah. Hmm. Kemudian dia kata macam mana nak kekalkan. Saya kata guru-guru kena sambut lah. So, macam mana kalau guru-guru nak buat macam mana? Tu yang saya kata tu, saya nak jumpa dengan guru-guru. Kalau mudir dapat ni lah. Oh, besok ustaz datang pula dengan guru-guru pula kata. Oh. Betul lah, betul lah. Betul Dua lah. hari. Sebab biasa memang pelajar-pelajar tu semangat, tapi budak-budak dia boleh hilang semangat tu kan. Kalau guru-guru buat hal dia, je malas nak. Budak kan dia rajin tu. Masya Allah. Tapi anak-anak Imtiaz ni dia memang anak-anak terpilih lah. Masya Allah. Dia kan sekolah cemerlang Terengganu tu. Yes. Buat program dengan anak-anak macam tu dia beza lah. Macam Ulul Albab, Mara ke semua kan. Anak-anak tu kalau buat program seronok. Dia punya lawan ni tu. Agresif dia. Masya Allah. Respon je. Betul lah. Masya Allah. Okey. Puan Salimah tanya Puan Azizah. Cuba tanya kereta. Hal indaki sayara? نعم عندي سيارة. Aina sayaratuki? سيارتي في البيت. Kaifa sayaratuki? سيارتي جميلة. Jamil. Aina ishtaraiti sayarata? Sayarataku. Saya Rataki. Sayarataku. اشتريت سيارتي في هوندا kedai Honda. Diadukan. في الدكان. Kalau kereta, kedai kereta second hand tu mana? second Di dukan sayarah في دكان سيارة musta'malah. مستعملة. Mustakmalah, second hand. Mustakmalah. Second hand ni yang dah digunakan lah. Kalau dalam Air dahulu mustakmal. tu air mustakmal tu kan. Mustakmalah. Tapi kalau apa-apa second hand, macam baju second hand tu. Sekarang ni kan banyak baju bundle. Ya. مستعملة. Libas mustakmal. Malabis mustakmalah. Second hand lah ni. Second hand. Sayarah mustakmalah. مستعملة. Mata ishtaraiti sayarataki? اشتريت سيارتي قبل سنة. Kabla sana cantik. قبل سنة. Kabla sana cantik. Bikam ringgit ishtaraiti sayarataki? Berapa ringgit ya? 100,000. Berapa tadi? Dah sebut tu. 2,000 apa? Kata 2,000 lah. Okey, kalau ribu kan? Kalau 1,000 alf. Kalau 2,000? ألف. ألف اثنان ألفين. Alfain. ألفين. Alfain. ألفين ringgit. Alfain ringgit. Sahih. Sahih. Alf jadi alfain. ألفين. Okey. Round lagi. Okey, Azizah tanya. Rumah. عندك البيت. Ada alif sana.
Tak ada, tak ada. Indaki bait. Hmm. Ah, Okey, nak indaki tu kan. Tak ada boleh. Tak ada hal boleh. Indaki Oh. baik ataupun nak ada hal boleh, macam waktu Ruby tadi buat hal indaki, ataupun tak mau pakai hal kan, cuba pakai a. Oh. Indaki. Indaki bait. Tu dengan makna adakah juga. Naam indi bait. Aina aina baiti. Baituki. Baiti fi Petaling Jaya. Kaifa baituki. Baiti Jamil. Jamil. Aina Okey, bagaimana? bagaimana? Apa warna? Apa Warna. kam apa laun laun Malaun. malaun baituki. Okey. Malaun baituki tu kan warna rumah, dia jadi mudhaf mudhaf ilaih. Bait tu dah kena baris bawah dah lah. Mudhaf ilaih ni kena baris bawah kan. Cuba. Apa warna rumah awak? Malaun malaun Nah. Dia jadi mudhaf ilaih. Dia tak ada alif lam sebab dia dah ada kaf tu. Cuma baituki, baitaki, baituki, baitiki. Mana satu? Mudhafun ilai bagi atas Baris bawah, baris bawah. Baris bawah. Mudah ilahi kan. Mudhafun ilai itu dah. Okey. Apa warna rumah awak? Apa warna? Malaun Malaunu malaunu baitiki ya. baitiki. Launu baiti abiyad. Abiad. Ni bikam. Okey, di mana awak beli? Berapa awak beli? Bila awak beli? Aina istaraitu istaraiti. Aina istaraiti baitiki. Baitiki. Beli rumah. Baik. Ishtaraitu baiti fi SS Wahid. Kelana Jaya. Mata istaraiti. Ma tu pendek. Mata. Mata istaraiti baitiki. Baitiki. Ishtaraitu baiti munzu salasuna sanawat. Munzu tu kan? Munzu dia jadi mudhaf. 30 Ustaz, 30 apa? Betul ni saya nak sebut ni. Salasuna. Okey. Salasun ke salasin? Sebab dia ada munzu sebelum tu. Munzu salasin. Oh, ni salasin juga dia. Munzu ni kan. Sanawat. Munzu ni kan dia jadi mudhaf juga. Isim Zorah. Dia jadi munzu salasin. Munzu salasin. Kalau sejak semalam kan munzu amsi. Sejak 2 hari munzu yaumain. Yauman. So dia baris bawah dia hukum ni jar lah, senang cerita. Hukum dia jar. Mudhaf ilaih hukum dia jar. Jadi Ustaz munzu salasina sanah aja. Sanah bukan sanawat kan? Sanah kan? Sanah saja. Sanah. Bukan apa. Macam tadi lah kan. Mata istaraiti qalamuki. Betul dah dalam percakapan, faham sangat dah. Tapi bagi kita kata nahu tu, di situlah kita akan perasan pula. Oh, salah nahu. Saya katakan. Tapi dalam dunia bercakap tu 90% tu dah lepas sangat dah. Tapi sambil-sambil kita praktis juga nahu. Okey, lagi tanya. Bikam ringgit baitiki. Awak beli. Berapa ringgit awak beli? Bikam ringgit. Bikam ringgit istaraiti baitiki. Baitaki. Ishtaraitu baiti fi zalikal waqt. Apa ni? Salah 3,000. Salah sumi'ah alaf. Salah sumi'ah alaf. Oh, salah sumi'ah alaf. Alaf kan? 300,000. Salah sumi'ah alaf. Alaf. Ya. Alaf. Masya Allah.
Alah. Masya Allah. Jamil, jamil, jamil. Oh, 30 tahun. Oh, yelah, 30 tahun. 10 tahun Berapa puluh sudah. tahun? Lama dah Ustaz. Berapa puluh tahun? 30 tahun dulu. Tekan juta-juta dah tu. Sikitlah. Ada orang jual ke rumah kat situ? Banglo kat situ. Aduh, Melayu jual kepada Cina Ustaz. Banyak. Oh, banyak Melayu orang jual lah. Di rumah saya jual kat situ juga. Kelana Jaya, Banglo sayang. Ya. Itu satu hal lah. Ada ni dekat Selayang tu. Selayang apa nama dia? Selayang Utara apa nama. Satu masjid tu besar. Tapi jemaah kurang sangat-sangat. Saya fikir mungkin dulu pernah makmur sebab orang ramai. Sekarang ni dia dah mungkin dah orang kata dah berumur kan. Meninggal ke. Rupanya tak. Dikatakan hampir 50% penduduk Melayu situ indah. Jual. Jual kat. Indah lah. Oh, kalau macam tu habis. Jadi ada surau bersarap kat situ. Surau pula makmur. Masjid tak makmur. Ya. Rumah saya ni ada rumah kosong Ustaz, tapi 5 juta Ustaz, tak mampu. Anak tak boleh, tak mampu nak beli Ustaz. Tak mampu. Lepas tu kalau dia beli, dia kena bayar untuk adik-beradik. Pada adik-beradik. Itulah. Lebaran lah. Kosong kan. Tak apa pun tak nak beli. Sebab kalau Cina tak nak sebab depan simpang Ustaz. Simpang 3 dia kan ada feng shui Ustaz. Rumah you. Tak, rumah sebelah jiran. Oh, jiran. Jiran. Banyak dah dibeli oleh bangsa lain Ustaz. Kemudian orang luar pun dah beli Ustaz. Rumah kat sini. Sayang lah Ustaz. Tapi nak buat macam mana? Kita tak mampu Ustaz. Betul. Kita juta, Maintenance Ustaz. pun satu hal juga. Nak maintain tu. Betul Ustaz. Maintenance. Tak apalah Ustaz. Asal ada rumah. Ya. Betul. Alhamdulillah. Nam, tanya Dia tanya saya. motor. Motor. I tanya you. Basikal. Okay. Hal indaki daraja nariyah ya. Dua-dua ada alif lam. Ada rajah an-nariyah. Oh, hal indaki ad-darajah an-nariyah. Ingat bila yang jenis yah hujung itu, maka yang sebelum tu ada alif lam juga. Al-lughah al-arabiyyah. Al-fikrah al-islamiyah. Kalau nak buat ada alif lam, tak ada alif lam, tak ada alif lam. Dia sifat sebenarnya. Okay. Dia bukan mudah-mudah ilahi ya. Bukan. Dia asalnya nak buat mudah-mudah fi'lih, buang yah. Macam lughah al-arab. Lughah al-arab. Oh, boleh. Secara sebutan difahami, kita sebut dengan macam bahasa Arab. Dia adalah sebutan mudah-mudah fi'lih. Secara sebutan. Namun secara tulisan dan yang diguna pakai. Dia adalah, kalau diterjemahkanlah, kalau nak diterjemahkan secara apa yang tertulis, apa yang bunyi dia macam ni. Bahasa yang dinisbahkan kepada bangsa Arab. Oh. Sebab ada Yahya tu kan nisbah. Nisbahkan. Jadi bahasa yang dinisbahkan kepada orang Arab. Orang Arab. Orang Arab tu bangsa Arab. Panjang sebenarnya. Itu al-lughah al-arabiyyah Ustaz. Al-lughah al-arabiyyah. Jadi nisbah dia mana? Arabiyyah. Tapi kita nak terjemah begitu, jenuh belajar apa? Saya belajar bahasa yang dinisbahkan kepada orang Arab. Amboi panjangnya. Bahasa Arab sudah kita katakan. Sama al-malayuwiyah Ustaz. Al-malayuwiyah. Bahasa yang dinisbahkan kepada bangsa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan apa, bila kita faham macam tu, jadi kita fahamlah dek. Dia penggunaan macam tu, terjemahannya, bila terjemahan mudah-mudah fi'ilai lah. Sama juga macam ada rajah an-nariyah. Kalau ada rajah saja basikal. Oh, ada rajah. Tapi bila dah ada an-nariyah tu api kan. So dia pakai kuasa api. Dia ada rajah an-nariyah. Oh, an-nariyah. An-nariyah. Api. Basikal yang disebahkan kepada api. Pasal dia pakai kuasa api. Oh. Tapi kalau kuasa elektrik agak-agak macam mana? An-nar ad-darabah. Elektrik apa elektrik?
Kurbaha kah? Kahraba. Tak ingat. Karabaha. Kalau Karabaha. elektrik macam mana? Kalau ke elektrik. Kalau elektrik bukan Ad-Darajah. Okey, ada Ad-Darajah. rajah Akka. Ad-Darajah. Akka. Okey, elektrik dulu kahraba. 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 Kahraba, kahraba. Jadi Kahraba. al-kahrabaiyah. Kahraba. Ad-darajah al-kahraba. Robaiyah. Kahraba, ba panjang. Kahraba, kahrabaiyah. Labang. Kaf ha ra ba alif hamzah. Kahraba. Kafah. Iya. Ada iya. Kena sebut, kena boleh sebut ni sebab kita sekarang ni banyak nak pakai elektrik ni kan. Ya. Macam kereta elektrik kan. Sayarah kahrabaiyah. Kahraba. Iya. Kahraba panjang. Kahrabaiyah. Oh, kahraba. Iya. 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 Maknanya ada hamzah sebelum ya. Ada hamzah sebab merujuk kalau kereta, kalau motor. Tu perempuan kan. Kahraba sayarah darajah. Sayarah kahrabaiyah darajah nariyah. Sebab dia merujuk kepada sebelum tu. Ya dia tahu saya tahu betul. Darajah. Okey, cuba. Awak ada motor? Hal indaki ad-darajah an-nariyah. An-nariyah. Naam, indi ad-darajah. Ada alif lam. Indi darajah. Indi darajah an-nariyah. Dua-dua tak ada alif lam. Kalau tak ada lah. Tak ada saya. Okey, naam. Indi darajah darajah nariyah. Nah panjang. Nariyah. Nariyah. Saya tanya ada alif lam boleh kan? Apa dia? Saya tanya tadi ada alif lam boleh? Boleh. Kalau kita nak buat boleh. Lepas ni kalau macam bagaimana macam kita motosikal itu cantik kan? Darajah an-nariyah. Jamilah. Boleh. Oh, dia dah makrifah Dia makrifah lah. Tapi bila kita tanyakan macam dia jadi ayat terbalik itu, maka tak ada alif lam lah. Okey, di mana motor awak? Aina ad-darajah an-nariyah. Di sini Di mana motor awak yang jenis berapi tu? Okey. Aina darajah. Sini. Aina darajatuki an-nariyah. Darajatuki. Okey. Aina darajatuki an-nariyah. Yang pemilik tu the first. Memang ni memang cuba jawab. Motor saya darajati an-nariyah fil baiti. Cantik fi baiti. Okey, lagi bagaimana? Kaifa darajatuki an-nariyah? Darajati an-nariyah Jamilah. Cuba tanya lagi. Macam mana motor elektrik awak? Tanya bagaimana motor elektrik awak? Dia ada dua. Kaifa darajatuki al-kahrabaiyah? Darajati an-nariyah al-kahrabaiyah. Al-kahrabaiyah. Darajati an-nariyah al-karabah. Darajati karabahiyah. Al-kahraba. Dia kasi alam. Dia ada ni. Darajati al-kahrabahiyah. Cantik tadi sebelum cantik Ustaz. Cantik. Jamilah. Syariah. Syariah. Boleh? Syariah. Kahraba. Dia kaf ha ra ba alif hamzah. Kahrabaiyah. Kahrabaiyah. Kahraba. Okey, beli mana? Mata istaraiti.
darajah al-kahrabaiyah. Di mana awak aina Dua istaraiti darajataki al-kahrabaiyah? mata istaraiti darajataki al-kahrabaiyah. Ishtara itu darajati darajati Al-kahrabaiyah. al-kahrabahiyah qabla sana. Qabla sana. Sahih. Qabla sana. Become istaraiti darajataki al-kahrabaiyah. Kami. Become ringgit. Ishtaraitu darajati kahrabahiyah. Al-kahrabaiyah. Al-kahbarahiyah. Apa ni? 2000. Salasa Salasa alaf. 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 2000. Cakap je tak tahu pun. Sahih. Okey, cuba Ukhti Ukhti Ruby tanya. Di mana awak belajar bahasa Arab awak? Okey, bagaimana bahasa Arab awak? Cuba. Bagaimana bahasa Arab awak? Bagaimana kaifa saya? Kaifa al-lughah al-arabiyah. Bunyi dia macam ni. Cuba. Bagaimana bahasa awak yang Arab itu? Bahasa yang Arab. Dia macam darajatuki an-nariyah. Sama juga. Bagaimana bahasa awak yang Arab itu? Kaifa? Kaifa lughat ada al tak ada Ustaz? Lughat al-arabiyah. Kaifa lughatuki? Lah lupa Ustaz. Kaifa lughatuki kaifa lughatuki al-lughah al-arabiyah. Kaifa lughatuki al-arabiyah? Jadi kan saya nak beritahu bahawa dia macam motor tadi, cara menyebutnya. Saya telah belajar bahasa saya ataupun bahasa saya yang Arab ini bagus. Contohnya kan. Boleh saja kita sebut macam ni. Al-lughah al-arabiyah li jayyidah. Taruh li saja. Boleh juga. Namun kalau kita nak sebut lughati al-arabiyah, lughatuki al-arabiyah. Dia jadi satu ada saya awak di situ, satu lagi al itu kena ada lah. Dia sama macam al-lughah al-arabiyah, dua-dua tu makrifah jugalah. Tu sifat jugalah. Satu makrifah dengan domer. Satu makrifah dengan alif lam. Dua makrifah juga lah. Nah. Satu di. Masya-Allah. Masya-Allah. Tadi Jamil. Okey, cuba Ukhti Ruby tanya, awak ada dah beli tiket? Awak ada tiket? Hal dah beli ada tak ada orang? Awak belum ni. Awak ada tiket? Hal indaki tazkirah? Indi tazkirah. Bila tarikh? Mata tarikh. Mata tarikh. Tadi mata tarikh tazkiratuki. Tarikh tazkirati. Tarikh tazkirati fi
Apa soal minggu tak? Usbuk boleh tak? Kalau tarikh ni dia minta tepat lah. Oh, nak tarik ya. Oh. Kena sebut tarikh. 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 Wahid Oktober lah. Wahid Oktober. Wahid Oktober. Wahid Oktober. Dah terlepas dah hari ni Senin. Tinggal kau terbang lah dia Ustaz. Lagi belum mata je. Terus. Mata buat mata je. Terus bila awak beli? Oh, mata. Tadi ya, mata ishtaraytuki. Mata ishtaraiti. Ustaz, mata ishtaraituki lah. Mata ishtaraiti. Ishtaraiti. Bila awak beli saya tu? Baru fikir bila tiket awak. awak beli. Bila awak beli tiket awak. Okey, cuba. Mata ishtaraiti. Mata ishtaraiti tazkiratuki. Tazkirataki. Oh, maf'ulun bih. Mata ishtaraiti tazkirataki. Ishtaraitu tazkirati Semalam. Okey, ni saya nak sikit tentang nahwu bahawa kalau benda tu saya punya. Ada yang mutakallim lah. Rumah saya, kereta saya, apa-apa saya lah. Semua keadaan dia bagi bawah sebab dia nak follow ya tu. Boleh? Sekali lagi. Saya perasan sebab saya dulu pun keliru juga. Kan kalau cerita kena bari atas. Kita kata kan. Okeylah, tapi kalau saya beli tiket saya beli rumah saya tu, rumah saya, tiket saya tu kenalah. Saya kata bari atas. Tu macam mana nak bari atas sebab dia nanti baiti, tazkirati semua tu kan. Kan? Okey, di sini semua kalau ada ya mutakallim dia semua bari bawah dia kekal baiti, rabbi, kitabi, sayarati. Dia tak boleh dia dah tak ada dah. Dia tak terpakai dah apa yang kita kata bari atas tadi. Kekalkan dia bunyi itu juga. Jadi istara itu tazkirati macam tu je. Jadi di situ kalau kita tanya lagi habis macam mana nak nampak dia baris atas tu macam mana kan? Di situ dia pakai i'rab apa tahu? I'rab takdir. Takdir. Dia hazaf agak ya. Dia hazaf Dia takdir. kena agak ya. Isyarat. Takwil secara itu. Takdir. Takdir. Dia fi halati raf'i. Fi halati nasbi. Dia dalam keadaan. Tahu kat situ. Fi halati. Dia panggil apa tahu kalau istilahnya mabni lah. Mabni. Kan nahwu ni ada yang nampak, ada yang tak nampak kan? Ya. Kalau yang nampak tu macam bari atas, bari bawah atau waw dengan nun, ya dengan nun ke muslimin ke muslimun, itu dia panggil yang nampak. Ada satu lagi yang tak nampak. Yang tak nampak ni ataupun yang tak berubah lah senang cerita. Yang tak berubah, mabni, itu dia mabni lah. Jadi kita istara itu tazkirati. Dia kekal ti lah. Jadi kita tak perlu fikir masa tu tak perlu fikir bari atas maf'ulun bih. Tapi dia tetap maf'ulun bih. Dia tersorok. Dia maf'ulun bih. Dia tersorok atau takdiru je lah. Dia mabni lah. Takdiruhu. Jamil. Dia maf'ulun bih. I'rab. Okey. Lagi? Mata tu bikam. Dah. Bikam. Takkan? Bikam belum? Bikam. Bikam. Tadi apa? Bikam. Tazkirah tiket. Di mana awak beli? Di mana Ustaz? Di mana? VIE Ustaz di mana Ustaz? Aina. Bikam boleh? Bikam. Bikam
Become ashtaraiti. Become Makam ashtaraiti. ishtaraiti. Become ishtaraiti tazkiratuki. Tazkirataki. 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 Okay. اشتريت تذكرتي 10 ringgit. 10 10 ringgitan. ringgit. 10 ringgitan. Become ishtarai. Jami. Kadang keliru lah Ustaz. Tak apa, inilah nahu. Dia kena praktis. Apa pun kena praktis. Nahu Kadang buat ni ayat, dia tidak bagi buat ayat harfiah tu atas Ustaz tu belajar. jadi. Tati tu Ustaz buat harfiah. Betul. Perasan. Dia memang bila Tak perasan dia satu mampu. nak ingat. Satu lagi kita nak praktis dia. Nak praktis. Tak Ah. match dia Ustaz. Nak ingat baris lagi. Nak ingat baris lagi. Sebab dia banyak sangat. Ingat perkataan lagi. Tiba-tiba kalau yang dua yang bercantum mudhaf fi'il kena bagi bawah lagi. kita Itulah kata yang kan. penting Ustaz. Satu hukum. Satu lagi tengok dia tu satu ke dua ke ramai lelaki ke ramai perempuan. Kan dia semua ada 6. Kita nak Ustaz, tentukan betul pun. kadang-kadang kita terkeliru Ustaz. Maflum B ke mudah? Betul. Istilah tu pun akan mengeliru. Selalu macam tu. Banyak Ingat sangat. nombor pun. Banyak sangat. Tak nombor Dah, lagi Pak. susah tak sambil tak faham. Tak ingat Ustaz. Nombor ni yang paling susah kan tahu apa? Tamyiz. Tamis tu lah Ustaz. Macam ringgitan tadi tu kan. Mm-mm. Tu susah tu ringgitan tu. Macam macam asyarata. Tapi dia punya murakab lagi Ustaz. Lagi susah. Tis'ah ke tis'ata murakab. Itulah Ustaz. Itu benda-benda macam tu tak apa. Kita kalau tamyiz kita kompromi. Dan saya pun sedar bahawa lebih kepada nak bagi ada perkataan, bagi ada susunan baris tu istilah cerita sikit-sikit. Ajar dulu Ustaz. Tapi pasti juga tak ingat. Nahu Irfan tu kan tak Ustaz. Ada ajar. Ingat. Khair. Baik, ila huna. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah liqa. Bagus juga kan. Assalamualaikum. Aziza